Kita nak bagi cash RM200 hadiah kepada mereka. Nak duplikasi ni dah sangat mudah dalam Tunwau tuan. Duplikasi ni apa maksudnya? Duplikasi ni adalah bermaksud kita daftarkan orang, pada masa sama orang ni pun ikut kita buat benda sama. Dia guna dan dia juga daftarkan orang lain. Jadi bila duplikasi ni berlaku, maka rangkaian kita berkembang dengan cepat. Income kita pun berkembang dengan cepat juga. Tapi duplikasi ni orang kata susah. Sebenarnya senang je guys. Sebab saya dah sediakan satu ekosistem yang memudahkan kita untuk duplikasi. Fokus kita hanya buat marketing, dapatkan leads sahaja. Lepas kita dapat leads tu, kita campak dia ke satu platform, nama dia webinar. Webinar ni adalah satu sesi penerangan secara online di mana speaker akan terangkan apa itu bisnes SIM card Tunwau. Webinar ni memang dah sedia impact dah, sebab yang pertama durasi dia pendek, setengah jam saja. Dia tak melarat-larat lah. Dia padat dengan info-info yang penting sahaja prospek perlu tahu, dan webinar dibuat setiap hari pukul 9 malam secara live. Bila mereka daftar saja webinar, sistem akan hantar reminder untuk pastikan mereka ni ikuti live tersebut. Dan sistem juga akan follow up mereka selepas selesai webinar untuk pandukan mereka beli SIM card lah. Jadi kerja kita ni hanya buat kerja sikit-sikit je. Jika prospek kita ni tanya soalan, kita hanya perlu jawab-jawab sikit-sikit, kemudian kita boleh terus pandukan mereka beli SIM card. Prospek nak beli SIM card pun boleh beli secara online saja di website, dan selepas dia dah beli di situ, office akan postkan SIM card kepada dia terus. Kita tak payah buat postage. Dan bila mereka dah dapat SIM card, kita hanya perlu beri link wow daftar kita saja pada dia untuk dia nak buat self registration, pendaftaran sendiri. Tak payah kita nak jumpa dia. Jadi bila dah ada platform webinar ni dah senang. Kita hanya perlu campak leads kita je ke dalam situ, speaker yang tolong closingkan untuk kita. Bila mereka beli saja SIM card, selepas settle webinar tu, biasanya mereka ni memang mindset nak buat bisnes. Maknanya mereka ni nak juga guna dan kongsikan kepada orang lain. So duplikasi dah berjaya berlaku dekat situ. Seterusnya, selepas mereka dah aktifkan SIM card, kita boleh bawa pula mereka ni ke platform yang kedua, iaitu induction training. Induction training pun dah cukup impact dah, sebab pertama durasi dia pendek saja, tak sampai setengah jam, tetapi info-info yang dia ajar tu sangat padat dengan benda-benda yang penting bagaimana mereka nak memulakan bisnes. Induction training ni pun kita buat setiap hari secara live. Kalau mereka dah join hari ni, esok nak join lagi, lusa nak join lagi, nak study balik pun boleh, tak ada masalah. Webinar tu kita nak close mereka je supaya buat bisnes ni. Induction training ni kita nak ajar mereka pula macam mana nak mulakan bisnes ni. Selepas selesai belajar di induction training ni, speaker akan terus bagi mereka task untuk mereka apply terus ilmu yang telah diajar. Jadi mereka terus promote. Hari itu jam juga mereka terus promote. Bukan itu saja, dalam induction training kita dah beri link untuk mereka join group support. Jadi mereka nak berchit chat, tanya soalan dalam tu tak ada masalah, tak menyusahkan kita dah. Tak adalah mereka asyik nak rujuk kita, sebab ada admin dalam grup tu yang akan support bantu mereka. Bahan marketing juga disediakan, jadi mereka boleh gunakan bahan-bahan tu untuk nak buat promosi lah. Insentif galakan juga kita berikan. Jika mereka berjaya buat 20 pendaftaran, Kita nak bagi cash RM200 hadiah kepada mereka. jadi anda dah tak payah susah-susah lah nak guide anda punya ejen-ejen tu. Masukkan saja dalam induction training, memang mereka dah dapat fully support. So fokus anda apa? Hanya buat marketing saja, dapatkan leads. 10% saja kerja anda. Selebihnya 90% kerja closing, webinar uruskan. Postage, pendaftaran pun boleh buat secara online. Nak servis dan guide dah diuruskan oleh induction training. Jadi semua ni adalah ekosistem. Anda hanya perlu campak-campak saja. Bila anda dah masukkan mereka dalam ekosistem ni, barulah duplikasi itu akan berlaku. Mereka akan berkembang dan income anda akan berkembang. Trust me, gunakan ekosistem ni sebaiknya.